kesan bila kita tak jaga kencing manis dan dibiarkan. Okey, luka akan lambat sembuh, saraf boleh rosak, mata kabur. Okey, yang ni paling famous sekali lah kalau kencing manis. Kaki kebas dan sampai tahap boleh potong kaki. Okey, yang nombor 5 ni paling takut. Serangan jantung dengan tiba-tiba. Bila makan, gula dalam darah naik. Insulin membantu untuk buka pintu sel untuk gula masuk. Tetapi bila badan dah tak respon pada insulin, masa tu gula terkumpul dalam darah. Inilah punca kencing manis. Alhamdulillah sekarang ramai dah rawat dengan cara semula jadi. Ini adalah bahan yang paling popular, iaitu nattokinase. Bahan semula jadi dari Jepun yang membantu melancarkan darah, menurunkan tekanan darah dan menstabilkan paras gula dan kolesterol. Makcik, pakcik, selalu letih, cepat haus, mata makin kabur. Jangan anggap itu perkara remeh. Kemungkinan gula dalam darah dah naik tu. Ramai orang bila datang cek darah baru terkejut. Bacaan gula saya dah naik. Ya, sebenarnya badan kita dah lama bagi hint. Kencing manis ni bukan tunggu luka baru nak rawat. Dari awal lagi kita boleh mula kawal. Kepada makcik pakcik yang tengah ikhtiar untuk mengawal kencing manis dengan lebih selamat, boleh tekan link dekat bawah. Sayangi diri, sayangi nyawa. Jangan ingat gula sahaja penyebab kepada kencing manis. Sebaliknya, roti putih, nasi, mi, bihun, itu semua makanan yang tinggi dengan karbohidrat dan akhirnya bertukar menjadi gula. Bukan makan manis sahaja yang menyebab kencing manis, makcik pakcik oi.